Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Penyanyi dan pelakon Amira Othman meluahkan rasa sedih selepas salah seorang penjaga berpantang atau confinement lady CL yang membantu menguruskan anaknya Jaril telah menamatkan tugas. Hari ini Mami sedih sebab CL Jaril Kak Ira yang sebelah kanan tu balik dah. Kak Ira jaga saya dan Jaril belam malam. Siang pula CL Sherry Yong belah kiri tu, tapi dia balik minggu depan. Bila jumpa orang baik-baik dalam hidup, memang saya anggap satu rezeki dalam hidup saya. Terima kasih Kak Ira, jaga Jaril dan sayang Jaril dengan ikhlasnya. Nanti datang jumpa kami lagi ya. Bagaimanapun, apa yang mencuri tumpuan adalah komen palas suami Amira iaitu pelakon Fatah Amin yang berseloroh bahawa mereka mungkin akan kembali bertemu kedua-dua CL berkenaan sekiranya dikaruniakan cahaya mata baru selepas ini. Thank you aunty, mesti cari rindu lepas ni. Nanti boleh datang lagi next baby Sementara itu, doktor iaitu Dr. Maiza turut berseloroh meminta Fatah bersabar dan menunggu Jaril membesar terlebih dahulu sebelum merancang untuk menambah cahaya mata. Masya Allah, sabar nak, Dadi Fatah Amin. Bagi Abang Jaril berlari dulu. Suami saya. Saya memang suruh Mira rehat, guys. Suami saya tak pernah susahkan saya. Saya memang suruh Mira rehat. Belum selingkuh korang. Dan